firstly. Okay, so dia tak ada Apa tu? stand control Steering, okey. Sekejap Steering adjustment. Okey, tekan tu. Banyak step dia. Macam tu. Atas dan tekan sini. Boleh. Ni keluar. Okey. Okey. Boleh. Masuk. Okey. Ya. Okey. Masuk D kan? Itu auto right. Masuk D kan? Itu. Lepas tu oh, pilot assist lah. Pilot assist, betul. Kena ni lah. So kena tekan lagi sekali baru dia ni. Okay, so terus luar ada buka tingkap ke? Ya, ada buka. Sana ada control tak? Okey, dah. Dia dah jadi pening pula sebab nak kena tekan belakang. Lepas tu nak tekan kena tekan satu kali lagi baru dia boleh kontrol depan pula. Actually belakang boleh control. Tu belakang. Orang belakang, ada orang belakang kan kalau boleh pasang. Boleh pasang. Baru launching last month ni. Itu pun tanya hari tu Vincent test drive tak ada lagi ni. Masa tu belum ada lagi. Tak ada lagi kan. Ini baru daftar je. Baru daftar kan. 2 hari. Hari tu baru daftar last week. Oh, last week. Kira baru lagi lah. Okay, so kalau on pilot assist dia ni lah. So macam mana handling? Okay. Ini kereta dia punya power 500 horsepower. 512 terdapat. Top dia tinggi 900. 900. 0 to 100 4.9 second. Mana? Okay, steering dia gegar sebab lane keep. Sebab lane keeping, ya. Lane keeping, ya. Kalau you nak, dia boleh. Ya, dia one pedal kan? Ada one pedal dia. Ini one pedal drive. Okay, kita test. Tapi dia lagi tak macam dulu lah, dia lagi smooth. Dia tak ada macam tali kan. Macam hari tu mula-mula XC40 tu kan. Betul, dia tali kuat kan. Dia harsh tu. Depan ni kan dia berhenti terus. Tapi ini dia slowly berhenti. Tapi kalau auto hold, you kena tekan brake kuat sikit. Kuat sikit. Kuat sikit kalau dia ada tu. Kalau tapi one pedal kalau dia ni sekejap. Sikit. Baru dia keluar. Kalau one pedal dia off. Dia kena off baru tekan. Top tu. So ada satu display macam Tesla, dia ada gambar-gambar dia berjalan dia distance. Lepas tu ni minimal. Ini Google Map. Sini pun ada Google Map. For now dia CBU dulu kan? CBU betul? CBU China. China apa? Chantu. kan? Dia CKD start CKD belum dah. Sebab ni kereta limited. Kalau you nak order pun kena tunggu bulan 8, bulan 9 belum ada satu kereta je. Kalau lebih kena tunggu tahun depan. Tapi itulah kata kalau dia buat CKD tahun depan okey kan. Tapi CKD dia kena tengok demand macam mana lah. Kalau yang XC90 yang baru ni baru di CKD Yang itu A-Series ARM tu CKD. Itu baru CKD kan.
Sebab basically part dia pun sama kan. Ini kereta dengan bateri boleh dapat 623 km. Jauh-jauh betul. Memang 70 kan. Bateri dia besar agak 111 kilowatt. Betul, 111 kilowatt. Naik sikit. Macam mana dia punya Tapi corner kena corner ini lah. hold steering. Naikkan sikit limit 40. Dia detect. Corner kalau kereta dekat pun dia nyala. Dia ada sensor. So dia kata belakang ada kereta lalu. Naik sikit limit 50. Tapi masih tapi still nak kena pegang steering kan. Steering assist aktif. Dia limit dia increase speed tu by 5 km. Sama macam yang kereta you nak bantu kereta. Kalau corner tu dia sikit-sikit dia boleh pusing lah. sikit kan. Tapi kita kena ni lah. Kalau corner besar kan dia kena tekan steering. Ini dia autonomous lah, sebab dia bukan 100% kan. Tapi dia data collection masih dia buat lagi Volvo DCV tak silap nama dia. Kiri. Corner sikit. Test acceleration dia. Itu apa? Barang ni. Air letak dalam beg. Tak ada kereta baru dia naik sampai limit. Keep hands on steering wheel. Dia slow kan. Dia brake sendiri. Ni tak tekan pedal. Senang je, potong orang tekan sikit minyak dia dah boleh potong 2 kereta dah. Yang tadi tu nak test pilot assist tu macam tak yakin sangat sebab jalan dia ada yang ni kan. Kereta. Kereta macam tak ni sangat kan. Kereta banyak juga ni. Banyak aku apa baru pukul 10. Tapi kalau cruising 60-70 macam ni memang senyap lah. Tayar pun bunyi
just nice je. Tak kuat sangat. Okay. Betul besar 22 inci tu. Dia bukan 21 ke? 21 sorry. 21 kan? Yang saya ni 20. Tapi belakang bedanya besar daripada depan lah. Oh, belakang lebar sikit kan? Tapi rasanya yang Peerless ni dia dah macam dah enhance sikit. Betul, enhance sikit ya. Dia dah macam dah macam ada improve lah. Ya. Base performance. Dia brake tu. Dia brake kan? Dia brake. Tak tekan pedal. Tapi standby je lah kaki tu kan. Naik sikit limit 50. Oh, saya ada tunjuk lagi cas sini. Dia tunggu charger dia. Yang depan dah tu. Cas ni. Cas sini ni nanti ni. Abang. Dia ada location. Convenient dia. Ni kalau navigation dia kat sini jadi dua tempat dia. Dua tempat kan. Dua tempat. Jadi dah macam sini yang boleh nak buka YouTube ke kan. Tengah tunggu jam tengok ni bola. Tunggu jam tengok bola tu ya. Atau wayang ke atau suka abang ke semua. Cuba jadi kalau tekan accelerator. Okay, tekan dia belum. Dia unavailable. Driving. Dia block. Dia block terus kan. Memang. Dia guard safety lah. Tapi kejap lagi mesti ada orang akan cari cara nak bypass. Full house today. Okay, bagus. Macam biasa. Dia keluar, I masukkan. Macam biasa kamera dia memang tip top. Penting besar. Oh, nampak dia. Okay, membantu. Kereta besar macam ni memang kena 360. Oh, dia keluar sound dekat headrest. Headrest. Headrest pun ada speaker. Dia speaker semua ada. Speaker pun ada. Sebab kalau Chinese style punya EV kan dia speaker kat sini kan. Ni 25 speaker tau. 25 kan. Cukup. Okey lah. So, P tekan P. Okey lah. Dia auto engage. Semua macam biasa.